Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Huh. So, hari ni aku nak sambung lah buat ni. Sikit je lagi. Okay, yang kata nak buat kita sambung part-part soalan yang aku skip. Okay, tapi masih lagi ada juga soalan yang aku skip. Cumanya ada banyak yang aku belajar. Aku belajar lah pasal CH Mode apa semua ni kan. And today aku nak sharekan lah dekat hampa kan. So yang ni ialah video last lah. Video last of server. Okay. Sebab dah pukul 12 dah. Kalau ikut hari ni pun dah exam dah pun kan. Pukul 8 sekejap kan. So this is the last one. The last lesson lah. Di mana kita akan buat add user to sudo group, file permission dan buang user pada group. Buang user pada group ni sebenarnya tak perlu pun nak hafal. Tapi ikutlah kalau hampa rasa rajin hafal lah. Okay. Baik. Untuk add user pada group sama juga kan. Okay. Kan kalau kita nak add user ke group, kita akan pakai sudo usermod -g and then nama group tu and then nama user tu lah kan. Okay, dalam kes ni, kalau hampa ingat video yang lepas, kita ada buat dit 4a underscore user. Dia hanya duduk dalam JTMK group saja. Dia tak duduk di dalam sudo group. So macam mana nak buat? Sama juga, you just buat sudo usermod -ag sudo usermod -ag sudo group sudo and then dit 4a underscore user. And then you guys just boleh buat macam ni, groups dit 4a underscore user and just like that. Nampak tak? Dia ada dit 4a sudo users JTMK group. So dia dah dalam 2 group sekarang ni. Okay, kita tengok soalan dia. Set permission add dit 4a user to sudo group. Ini kita tengok soalan E ya. Soalan E. Verify sudo membership. Nak verify sudo membership, kita akan pakai sudo -l. Okay, sudo -l. Kita tengok dekat sini. Esat add dit sudo group, verify sudo membership, login sudo tempat. Dia nak, maksudnya macam kita nak buktikan lah kata dia ni apa, command not found, sudo dit 4a sudo -l verify. Yang ni sebenarnya kalau kita nak tahu lah kan, macam ni lah. Kalau gaya aku macam ni, kalau gaya aku buat macam ni, kita masuk and then kita buat sudo -l JTMK 123 and just like that. Kalau kita nampak user dit 4a user may run all the following command on server aku lah, iaitu all lah. Maksudnya inilah bukti bahawa dia sudah masuk ke dalam sudo group. Okay, ini cara aku lah. And then login sempat dit user run command sudo ls -root. Yang ni yang aku tak buat kan video lepas kan. Okay, so video ni kita akan buat sudo ls /root. Dia buat apa aku pun tak tahu. Tapi basically mungkin dia macam nak tunjuk list ni kot, list file dan folder yang ada. Baik, sekarang ni kita akan tengok soalan F. Okay, soalan ni dah lah. So yang soalan yang ni dah, kita akan pergi soalan kedua pula, iaitu sudo chmod. Okay, masuk punya account Ustaz, kita clear dulu. Okay, set permission of directories polymas.jtmk. Okay, polymas.jtmk using command chmod 770 so that owner dengan group ada akses penuh manakala yang lain tidak mempunyai akses. So jom kita buat sudo chmod. Okay, yang ni dia punya command lah ni, sudo chmod and then tanda tanya ni, yang ni nampak. Okay, dia mana boleh read, write, execute. Total semua ni ialah 7. Okay, so 4, 5, 6, 7. So kita nak owner group ada full access ataupun dia dah bagi dah sebenarnya kat sini chmod 770. Sudo chmod 770. Apa lagi? Nama directory kan, polymas/jtmk. Macam ni. Okay, and then kita just klikkan dia. Chmod cannot access polymas/jtmk. Oh, wait a minute. Patutlah aku buang ni. Polymas/jtmk/dit
DIT 4A. Okay, dir dash p poly DEP 4A. So that kita ls. Itulah. Right, seterusnya kita sambung balik Yang ni tadi kita buang tadi. So macam biasa, sudo chmod 770 polymas/jtmk. So yang ni lah kan. And then kita nak tahu sama ada pembuktian bahawa user boleh baca ke tidak directory ni. Kita akan pakai command lagi satu, iaitu ls-ld. ls-ld and then nama directory ni lah tmk. And kalau kita tengok kat sini, dia ada drwx, rwx and dash. Maksudnya yang ni kita akan explain lah kot read write execute semua tu semua orang faham. Okay, di mana owner dengan group mempunyai akses lah kepada folder ini, manakala yang lain tidak mempunyai akses. Faham tak? Okay, so dah terjawab lah soalan show current permission and ownership of /jtmk. Yang ni show current permission and ownership. Ownership ni aku tak rasa tak buat lagi rasa. Ya, aku rasa aku tak buat lagi. Tapi tak apalah, satgi aku akan buat. Aku akan buat dalam video ni, jangan risau. Okay, so sekarang ni, okay, yang ketiga ni yang saja aja aku buat. Okay, sebab katakanlah kan, kita check user groups dit 4a underscore user kan. Sekarang ni dia duduk dalam dua group, jtmk group dengan sudo u group. Okay, kita boleh nak buang dit 4a user tu dengan cara kita buat sudo gp ni, and then kalau kita tengok balik, sudo gpass -d dit 4a underscore user, and dia punya nama group dia sudo. Okay, so dia dah buang lah. So bila dia dah buang, kita check balik dit 4a underscore user, dia dah tak ada lah, nampak? Dia hanya ada dalam jtmk group saja. Yang ni saja aja aku buat. Okay, just in case kalau apa silap dalam exam ke tersilap masuk, sebab susah nak buang group pada user apa semua tu lah. Memang pening. Kalau macam Windows Server tak apa, mudah. Okay, now the last one, show current permission and ownership. Okay, yang dua ni nanti aku akan buat. Cumanya aku akan nak cari dulu apa dia punya current permission dia. Aku nak cari Okay, sebenarnya okay, untuk soalan show current permission and ownership of the jtmk directory ni sebenarnya dia dah display dah. Yang drwx yang tu lah sebenarnya. Okay, lepas tu yang tiga ni, yang ketiga login HDB 4 user and attempt to access the folder, aku dah buat. Okay, dia kata permission denied lah, so memang tak boleh. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot. Okay, ni sajalah the only one yang aku terlepas. Sebenarnya ada lagi soalan-soalan yang aku terlepas, tapi aku pun fikir kata it's too late lah. Dah terlarat apa semua kan. So yeah, itu sajalah kot video kita kali ni. For the last time lah, untuk server lah kan, Aku pun akan ajak subjek lain juga. Aku rasa itu saja kot. Okay, sorry lah kalau aku ajak tak proper sangat lah, maklum lah tengah malam kan. So ya, itu sajalah video kita kali ini. So sekian, terima kasih kerana menonton.